Maksudnya mana kes? Salah hantar ke? Hehehehe. Haha. Saya takut line saya slow lah, Miss. Saya beritahu awal. Hehe. Awak di situ? Seriously, you di situ? Di mana? Hah? Daftar berangin. Itu siapa ni yang hantar ni? Ni saya dah hantar gambar ada grup ni. Ha? Alamak. Okay, sorry. Saya salah. Salah hantar pula. Salah hantar grup. Kau ni Aisyah main lah. Tak perasan. nampak tak? Topik 3 Nampak. Nampak Miss, nampak. Alright, thank you. So, untuk topik 3 berkenaan perkembangan kecerdasan emosi awal kanak. So, untuk topik 3 ni awak akan tahu tentang konsep kecerdasan emosi dalam kalangan kanak-kanak. Yang kedua, komponen kecerdasan emosi dalam perkembangan kanak-kanak. Yang ketiga, berkenaan kepentingan kecerdasan emosi dalam konteks pembelajaran awal kanak-kanak juga, dan juga aplikasi kecerdasan emosi melalui aktiviti pembelajaran yang berkesan. So, pergi kepada pengenalan di mana kecerdasan emosi ni nama lain kita panggil sebagai emotional intelligence, EQ, yang merujuk kepada apa? Kepada keupayaan seseorang individu untuk mengenal, memahami, mengawal serta mengurus emosi diri sendiri dan orang lain secara berkesan. So, sebenarnya emotional intelligence ni dia memperkenalkan tentang cara seseorang tersebut kenal, faham dan kawal emosi sendiri dan juga orang lain. So, kalau dalam konteks kanak-kanak ni, kecerdasan emosi ni bukan sahaja melibatkan perasaan, tetapi juga bagaimana mereka bertindak balas terhadap perasaan tersebut dalam situasi sosial. Dengan kata nama mudah, dia faham perasaan dia dan dia faham perasaan orang lain. So, berbezalah juga dengan kecerdasan intelek. Dengan intelek tu IQ. Intelek ni di mana keupayaan untuk berfikir. Kecerdasan emosi lebih menunjukkan kepada keupayaan seseorang individu mengurus perasaan dan hubungan sosial dengan baik. So, jangan terbuka EQ dan IQ. EQ, emotional intelligence. IQ, intellectual intelligence. Okay. Emotional intelligence berkaitan emosi dan IQ berkaitan kebolehan berfikir. So, kat sini kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi biasanya lebih mudah bergaul dengan rakan. Sebab apa? Sebab dia faham emosi satu sama lain. Dia boleh berkawan dengan orang ramai. Mampu mengawal kemarahan. Kenapa mampu mengawal kemarahan? Sebab dia dah biasa dengan berbagai emosi. Bila berkawan pun dia tahu perasaan orang lain. Lebih yakin diri, lebih mudah menyesuaikan diri dalam persekitaran baru. Di mana dia dah faham. Okay, kalau saya buat macam ni, apa perasaan dia? Apa perasaan orang lain? Kalau orang lain buat macam ni, apa yang saya rasa? Sebab kecerdasan emosi dia dah tinggi. Contohnya dekat sini dia beritahu, sebagai contoh, apabila seorang kanak-kanak tidak dipilih dalam sesuatu permainan, kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan emosi yang baik akan dapat menerima situasi tersebut dengan tenang dan tidak menunjukkan tingkah laku agresif seperti menangis dan memukul rakan. Dekat sini dia kata kanak-kanak ni tidak dipilih dalam satu game. Jadi kanak-kanak ni ada emosi yang baik di mana dia tetap tenang, dia sabar dan tidak menunjukkan tingkah laku agresif, menangis atau memukul rakan sebab dia tahu mungkin dia tidak dipilih atau sebab dia akan dipilih di permainan yang lain ataupun mungkin bersama kumpulan yang lain. Jadi sebaliknya, kanak-kanak yang kurang kecerdasan emosi mungkin akan bertindak secara impulsif tanpa mengawal emosi mereka. Contoh, kalau kanak-kanak itu
tidak mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi, mungkin dia akan mengamuk sebab dia fikir, cikgu tak pilih saya untuk bermain game ini. Kawan-kawan saya tak nak bermain dengan saya. Itu adalah kurang kecerdasan emosi. Kalau itu dua benda yang berbeza, kanak-kanak yang mempunyai emosi dan kanak-kanak yang kurang kecerdasan emosi. Okey, kita pergi kepada 3.2, komponen kecerdasan emosi. Sebenarnya kecerdasan emosi ni dia ada komponen-komponen yang utama lah yang berkait dan penting dalam perkembangan kanak-kanak. So ini adalah 5 komponen kecerdasan emosi kanak-kanak. Kalau awak tengok dekat sini ada kesedaran diri, ada kawalan diri, self-regulation, motivasi diri, self-motivation, empathy, dan kemahiran sosial, itu social skills. Saya nak minta Airiza Zulaika ada. Airiza Zulaika. 2. Airiza Zulaika 3. Airiza Zulaika 4. Airiza Zulaika 5. Saya assume kita hatilah. Ambi Syamimi. Ambi Syamimi. Yang lain dengan soal saya. Saya Miss. Dengar Miss. Mana Ambi Syamimi? Saya. Baca. Baca sampai apa 3. 1 sampai 3. Ya benar. Keupayaan kanak-kanak untuk mengenal dan memahami emosi yang dialami. Kanak-kanak yang mempunyai kesedaran diri yang baik mampu menyatakan perasaan mereka seperti saya sedih atau saya marah. Contoh, seorang kanak-kanak yang berkata saya marah sebab kawan ambil mainan saya, menunjukkan tahap kesedaran diri yang baik. Nombor 2, kawalan diri. Keupayaan untuk mengawal emosi dan tingkah laku dalam situasi tertentu. Kanak-kanak yang mempunyai kawalan diri yang baik tidak mudah mengamuk, mampu menunggu giliran dan boleh menenangkan diri. Contoh, kanak-kanak yang memilih untuk menarik nafas dan bertenang apabila marah menunjukkan kawalan diri yang baik. Nombor 3, motivasi diri. Keinginan untuk mencapai sesuatu tanpa dipaksa. Kanak-kanak yang mempunyai motivasi diri berusaha mencuba walaupun gagal. Tidak mudah putus asa. Contoh, kanak-kanak yang terus mencuba menyusun blog walaupun gagal beberapa kali. Okay, done. Alright, thank you. Okay, so ada 3 komponen kecerdasan emosi yang dibaca oleh Syamimi. First adalah kesedaran diri, mana self-awareness. Kesedaran diri ni mana kanak-kanak ni dah mengenal dan faham emosi yang sedang dia rasa. Di mana kanak-kanak yang punya kesedaran diri ni, dia boleh bagi tahu. Bila dia sedih, dia akan cakap saya sedih. Dia akan menangis, dia akan menunjukkan emosi dia. Bila dia sedang marah, dia akan marah kepada sesuatu yang dia tidak puas hati. Jadi dekat situ dia dah pandai mengenal pasti punca emosi tersebut. Dekat contoh ni dah beritahu dah, seorang kanak-kanak yang berkata saya marah sebab kawan ambil mainan saya. Dari satu statement itu, dia marah disebabkan kawan ambil mainan dia. Dia tahu punca dia marah adalah sebab kawan ambil mainan. Dekat situ pun dia dah tunjuk tahap kesedaran diri yang baik, di mana dia
menyatakan emosi dia, faham emosi dia dan mengenal pasti punca emosi tersebut. Yang kedua, kawalan diri, self-regulation. Self-regulation ni di mana keupayaan untuk mengawal emosi dan tingkah laku dalam situasi tertentu. Kawalan diri, dia dah tahu, dia dah kenal pasti emosi dia dah faham emosi dia dan dia tahu cara untuk menyatakan emosi dia. Tapi kat kawalan diri ni, dia termasuk kepada tingkah laku, di mana dia kena faham emosi dan dia menyatakan tingkah laku yang positif. Jadi untuk kanak-kanak yang mempunyai kawalan diri yang baik, berkemungkinan dia akan tidak mudah mengamuk dan dia mampu menutup giliran dan juga menenangkan diri. Sebaliknya kanak-kanak yang tidak dapat mengawal diri ini mungkin dia akan mudah mengamuk, dia tidak menyabar, dia tak nak giliran, dia tak boleh menenangkan diri dia. Kalau untuk dua kawalan diri ni, sebagai contoh, kanak-kanak yang memilih untuk menarik nafas dan bertenang apabila marah menunjukkan kawalan diri yang baik. Walaupun dia sedang marah, kalau tengok gambar ni, ada satu jam pasir. Jam pasir tu, kanak-kanak tu dia main jam pasir. Jadi dia nak tengok jam pasir ni bergerak ke bawah, memerlukan kesabaran. Jadi dia mengawal kemarahan dia. Kenapa dia mengawal kemarahan dia? Sebab dia fikir cepatlah sikit pasir ni turun. Jadi dekat kanak-kanak ini, dia dapat menarik nafas dan bertenang apabila marah. Ini adalah salah satu contoh untuk kawalan diri. Dia dah pandai dah kawal diri dia sendiri. Yang ketiga, motivasi diri, self motivation. Di mana self motivation ni keinginan untuk mencapai sesuatu tanpa dipaksa. Jadi untuk kanak-kanak yang mempunyai motivasi diri ini, biasanya dia akan berusaha mencuba walaupun dia gagal. Sebab dia dah pandai motivate diri dia sendiri. Kalau sedih kena buat apa, kalau kalah kena buat apa, kalau gagal kena berusaha. Jadi biasanya untuk kanak-kanak yang mempunyai self motivation ini, dia tidak mudah putus asa. Dekat contoh ni dia mention kanak-kanak yang terus mencuba menyusun blog walaupun gagal beberapa kali. Contoh dekat sini, dia bermain blog. Bila dia main blog, biasanya blog tu sendiri bila makin tinggi makin akan jatuh kalau tak bertegak. Jadi dia self motivate diri dia sendiri, dia motivasikan diri sendiri. Dia mesti jaga cakap action di dalam diri dia. Dia akan kata, okay, kalau jatuh saya boleh buat lagi, kalau jatuh saya boleh cuba lagi. Jadi dia tidak mudah putus asa dan berusaha sehinggalah dapat jadikan blog itu blog yang tinggi. Okay, kita pergi pula kepada 4 dan 5, iaitu empathy dan kemahiran sosial. Kita panggil Atikah Fitri. Ada? Section 14 ke? Atikah Fitri. Madam. Okey, baca Atikah Fitri. Empati, keupayaan untuk memahami perasaan orang lain. Kanak-kanak yang mempunyai empati menunjukkan rasa simpati, membantu rakan yang sedih. Contoh dia, kanak-kanak yang memeluk rakannya yang menangis menunjukkan empati. Nombor 5, kemahiran sosial, keupayaan untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif. Kanak-kanak yang mempunyai kemahiran sosial yang baik, bersama, berkongsi, berkomunikasi dengan baik. Contohnya, kanak-kanak yang berkongsi mainan bersama dalam aktiviti dan berkomunikasi dengan baik. Okay, thank you. Alright, untuk seterusnya empathy. Empathy ni maksudnya keupayaan untuk memahami perasaan orang lain. Di mana bila kanak-kanak yang mempunyai empathy, dia menunjukkan rasa simpati. Beza tahu simpati dengan empathy. Simpati ni dia bersimpati ke atas orang lain. Kalau empathy ni dia lebih simpati dan lebih memahami
dari situ dia faham. Dari situlah dia bertindak untuk memujuk rakan tersebut. Yang itu adalah empathy. Contoh dekat sini, kanak-kanak yang memeluk rakannya yang menangis menunjukkan empathy. Di mana dia dah tahu, dia dah simpati kepada kawan dia yang sedih. At the same time, dia membantu kawan dia untuk meredakan kesedihan tersebut dengan memujuk dan menyabarkan rakan dia. Itu adalah empathy. Yang kelima adalah kemahiran sosial, iaitu social skills, keupayaan untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif. Bila berkaitan sosial, mestilah berkaitan berinteraksi, berkomunikasi. Di mana bila kanak-kanak yang mempunyai kemahiran sosial yang baik, mestilah dia boleh berkongsi, boleh bekerjasama, boleh berkomunikasi dengan rakan, boleh bermain dalam kumpulan. Biasanya orang yang ada kemahiran sosial yang tinggi ni adalah kanak-kanak yang penyabar. Sebab dari penyabar itulah dia boleh berkomunikasi, boleh bersosial dengan baik dengan rakan-rakan. Contoh dekat sini, kanak-kanak yang berkongsi mainan, bekerjasama dalam aktiviti dan berkomunikasi dengan baik dengan rakan. Contoh dekat sini ada 3 orang kanak-kanak, ada 1 mainan. Jadi dia berkongsi mainan tersebut untuk bermain bersama-sama. Bila dia dah bermain bersama-sama, dia dapat berkomunikasi dengan rakan-rakan dia. Jadi sebenarnya kelima-lima komponen ini saling berkaitan dan penting dalam membantu kanak-kanak membina emosi yang sihat. Jadi perhubungan yang positif dan kejayaan dalam kehidupan. Bila kita nak ajar tentang kecerdasan emosi, 5 aspek ini sangat pentinglah supaya kanak-kanak faham emosi dia sendiri. Okey. Dah habis 5 kecerdasan emosi. Pergi kepada 3.3 teori kecerdasan pelbagai Howard Gardner. Kalau awak ingat, kalau awak pernah baca Howard Gardner ni, dia ada teori kecerdasan pelbagai. Dia ada 11 kecerdasan pelbagai yang dinyatakan oleh Howard Gardner. Jadi untuk kecerdasan emosi, kita akan tengoklah yang mana satu berkaitan dengan emosi. Jadi Howard Gardner ni memperkenalkan teori multiple intelligence, kecerdasan berbagai, yang menyatakan bahawa manusia mempunyai berbagai jenis kecerdasan, bukan hanya satu bentuk kecerdasan sahaja. Kalau awak ingat, kecerdasan berbagai ni ada macam-macam. Interpersonal, intrapersonal, kinesthetic, naturalistic, lagi apa lagi? Lagi apa lagi? Awak belajar lagi multiple intelligence? Dah belajar ke belum? Saya rasa dah belajar dalam pasal hello? Dah belajar ke belum? Multiple intelligence. Mungkin saya sedang bercakap berseorangan, mengajar berseorangan. Sorry, Miss. Tak. Sekejap ya. Lupa. Apa lagi ada Howard Gardner with multiple intelligence? Interpersonal, intrapersonal, natural, kinesthetic, matematik ada tu. Siapa boleh nyatakan kepada saya 11 kecerdasan pelbagai? Boleh search. Tak silap saya ada 11 ke 9 je. Kinesthetik tadi Miss dah sebut ya? Betul lagi. Kinesthetik, Kinesthetik, visual, visual, visual lagi. Uji matematik. Easy matematik. interpersonal dan intrapersonal. Intrapersonal lagi. Naturalist, Naturalist. existential. Existential ni. Suka fikir tentang kehidupan, tujuan hidup dan kematian. Okay. Spiritual Spiritual. dan
Oh yes, okay, ada Abang lah. ada visual kan? Sorry, visual ada. Verbal dah sebut tadi. Belum. Okay, verbal. Verbal. Sekejap saya ada 9 betul? 11 weh. 11. Okay. Ya. Ya ada. Mana ni? Thank you. Siapa namanya? Daya. Okay, thank you Daya. Sama Miss. Alright, so ada 11. Jadi kita tengoklah kecerdasan pelbagai yang mana berkait dengan emosi manusia. Inilah dua yang tersebut, interpersonal dan intrapersonal. Kenapa sebenarnya kecerdasan interpersonal dan intrapersonal ini berkait dengan emosi? Mana interpersonal iaitu keupayaan memahami orang lain, di mana boleh membina hubungan sosial. Dia berbeza dengan kecerdasan intrapersonal. Di mana intrapersonal keupayaan memahami diri sendiri. Dua benda ni awak kena bezakan lah. Intrapersonal lebih kepada diri sendiri, interpersonal lebih kepada memahami orang lain. So biasanya untuk interpersonal, dia dapat membina hubungan sosial dengan orang lain. Dia tidak pemalu, dia tidak pendiam. Dia boleh berkomunikasi dengan baik bersama rakan. Contoh dekat sini, kanak-kanak mudah berkawan dan bekerja sama. Sebab apa? Sebab kecerdasan interpersonal dia tinggi. Dia boleh berkawan dengan orang, bergaul antara satu sama lain, boleh bermain bersama. Dia lain pula dengan kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal dia lebih memahami diri sendiri. Dia sedar akan emosi dia sendiri. Contohnya dekat sini, kanak-kanak tahu dirinya sedang marah dan cuba menenangkan diri. Dia lebih kepada faham emosi dia sendiri. Dia tidak terlibat dengan kumpulan kawan-kawan dia. Dia lebih untuk faham diri dia sendiri. Jadi untuk multiple intelligence ada dua lah kecerdasan yang berkaitan dengan emosi. Jadi teori ini menunjukkan bahawa kecerdasan emosi adalah sebahagian penting daripada perkembangan keseluruhan kanak-kanak. Jadi untuk kanak-kanak membesar, untuk kanak-kanak tumbuh dengan sihat, emosi inilah sangat penting supaya dia tahu cara dia nak menyatakan emosi, cara dia nak faham emosi orang lain, cara untuk dia mengenal pasti sebab-sebab emosi yang tertentu. Okey. Habis 3.3. 3.3 tadi berkaitan dengan kecerdasan emosi. Kita pergi pula kepada 3.4, kesedaran diri, emosi dan bermain. Apabila dia bermain, dia pandai tak untuk kawal emosi dia. Apabila dia bermain, dia tahu tak cara untuk dia menyatakan emosi. Jadi, bila kita cakap pasal bermain, kanak-kanak memang tak lari daripada bermain. Kita sebut bermain je, dia sifat dia nak bermain tu sangatlah tinggi. Jadi bermain merupakan salah satu kaedah yang paling berkesan untuk membantu kanak-kanak membina kecerdasan emosi. Di mana dari bermain itulah dia boleh meluahkan perasaan, dia boleh mengawal emosi, dia boleh berinteraksi dengan rakan. Okey, jadi dekat sini saya bagi contoh situation bermain. Contoh situasi bermain first adalah bermain peranan, iaitu kita panggil role play. Bila kita bermain role play, kanak-kanak melakukan watak seperti ibu, guru, doktor, mungkin polis, askar dan sebagainya. Di mana bila bermain role play ini membantu mereka memahami perasaan orang lain. Dari situ dia faham, doktor kerja macam ni, macam mana emosi dia dalam mengawal pesakit. Guru macam mana emosi dia dalam mengawal pelajar, macam mana dia mengajar kanak-kanak. Dari segi ibu, macam mana ibu ni beremosi untuk menjaga anak-anak. Adakah hanya berdiam sahaja? Adakah kawal emosi anak-anak itu sendiri? Jadi sebenarnya role play ni sangat, orang kata sangat efektif lah. Pesan dalam sebagai guru untuk menyatakan emosi kepada kanak-kanak. Seterusnya bermain berkumpulan. Bila bermain berkumpulan ni, dia terlibat dengan banyak emosi. Sebab apa? Sebab kita terlibat dengan ramai manusia, ramai kawan. Setiap orang
Pelbagailah emosi yang dinyatakan. Jadi bila bermain berkumpulan, kanak-kanak belajar untuk berkongsi, menunggu giliran, bekerjasama, menyatakan idea, berkongsi idea, berkomunikasi dalam pelbagai bentuk, pelbagai warna mainan tersebut. Jadi bermain berkumpulan ni adalah salah satu cara untuk kanak-kanak ekspres emosi dia dengan baik. Seterusnya adalah bermain bebas. Biasanya bermain bebas dia lebih kepada menyatakan emosi dia sendiri. Biasanya bermain bebas dia akan lebih lebih ikut emosi sendiri. Mana saya suka berekspres emosi saya dengan berlari. Saya suka ekspres emosi saya dengan melukis. Dan ada juga kanak-kanak yang sukakan buku. Itu adalah salah satu cara dia ekspres emosi dia. Dia urus emosi dia. Jadi kanak-kanak dapat meluahkan emosi tanpa tekanan. Sebab apa? Sebab cara dia bermain bebas tu adalah dia ikut diri dia sendiri. Jadi dia lebih sukalah kepada permainan tersebut dan tiada emosi yang berlaku, tekanan yang berlaku. Jadi bermain juga membantu kanak-kanak memahami bahawa setiap individu mempunyai perasaan yang berbeza dan perlu dihormati. Sebab itulah adanya simpati dan empati. Faham perasaan orang lain dan juga faham perasaan diri sendiri. Yang habis 3.4. 3.4 tadi berkaitan emosi dan bermain. Kita pergi kepada 3.5. Okey, 3.5 ni berkaitan aplikasi kecerdasan emosi dalam aktiviti pembelajaran. Siapa yang memainkan peranan yang penting? Mestilah guru. Sebab kanak-kanak sendiri pun dia tak tahu cara untuk ekspres emosi dia dengan baik. Dia tak tahu apa emosi yang perlu ditunjukkan bila dia menang, apa emosi yang perlu ditunjukkan bila dia kalah, apa emosi positif, apa emosi negatif. Jadi kita sebagai guru, kita lah memainkan peranan yang penting dalam membentuk kecerdasan emosi kanak-kanak melalui aktiviti pembelajaran. Okay. Di sini ada nyatakan strategi guru dalam kelas. Dayah ada dayah. Siti Hajar ada Siti Hajar. Siti Hajar. Siti Hajar. Dia juga. Mesti masuk-masuk sama tidur kan. Alah saya diberi pilihan untuk tidur, saya pun memilih untuk tidur. Tapi itulah, saya punya tanggungjawab untuk menjadi seorang guru. Alisha Sofia. Alisha Sofia, section 14. Ada? Okey, Alisha baca. Strategi guru dalam kelas. Membina kecerdasan emosi kanak-kanak. Pertama, menggunakan bahasa emosi. Guru menyebut emosi seperti, kamu nampak sedih hari ini. Ia dapat membantu kanak-kanak mengenal emosi. Yang kedua, aktiviti berkumpulan. Menggalakkan kerjasama, mengurangkan konflik. Yang ketiga, memberi pujian dan galakan. Ia dapat meningkatkan keyakinan diri. Yang keempat, mengajar cara mengawal emosi. Teknik menarik nafas dan menenangkan diri. Strategi ini dapat membantu kanak-kanak memahami emosi, berinteraksi dengan baik dan membesar dengan semangat. Okay, thank you. Alisha Sofia tadi kan? Ya, Miss. Okay, thank you. Okay, so ini adalah strategi guru di dalam kelas. Di mana first, menggunakan bahasa emosi. Sebab kita nak kanak-kanak ni faham apa itu emosi, kanak-kanak ni boleh menyatakan apa itu emosi. Jadi sebagai guru, kita
menggunakan bahasa emosi tersebut. Jadi guru, kat sini guru menyebut emosi seperti kamu nampak sedih hari ini. Kenapa buat sedemikian? Supaya dapat membantu kanak-kanak mengenal emosi. Jadi dia tahu, oh sebenarnya tindakan dia jadi sebegini adalah sebab dia sedih. Kat situ pun guru dah boleh ajar kanak-kanak itu tentang emosi. At the same time, kalau perasan dia buka gambar ni, gambar ni dia ada mention dah tu, bila sedih, marah, takut kat kelas dia. Jadi bila kanak-kanak tengok benda ni, kanak-kanak tahu, oh macam ni rupanya cara kita beremosi dengan marah, cara kita beremosi takut, cara kita beremosi sedih dan gembira. Jadi di situlah kanak-kanak boleh mengenal emosi. Yang kedua, sebagai guru kita boleh menggalakkan aktiviti berkumpulan. Sebab apa? Dari segi aktiviti berkumpulan itulah dapat memupuk kanak-kanak untuk bekerjasama antara satu sama lain. Bila kita bawa kanak-kanak tu pergi event sana sini, kanak-kanak boleh berinteraksi dengan orang lain, boleh bekerjasama, boleh berkongsi bahan. Bila adanya aktiviti berkumpulan, bila guru selalu buat aktiviti berkumpulan, mungkin setiap hari dapat mengurangkan konflik antara satu sama lain. Macam kita tahu kanak-kanak kadang-kadang hari ni bergaduh sebab ini, esok pula bergaduh sebab itu. Bila adanya aktiviti berkumpulan, sebenarnya mereka tengah faham antara satu sama lain, bolehlah mengurangkan konflik antara satu sama lain. Okay. Yang ketiga, sebagai guru, untuk membina kecerdasan emosi adalah memberi pujian dan galakan. Bila dia pandai buat sesuatu, bila dia dapat buat sesuatu, dapat capai sesuatu, kita akan bagi pujian. Bagus usaha kamu, pandai kali, lagi apa lagi, excellent, good job. Bila kita memberi pujian, kita sebenarnya tengah meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak tersebut. Bila kita cakap macam tu, dia lebih yakin, wah aku yakin untuk buat lebih baik selepas ini. Kalau dari segi galakan pula, apabila mungkin dia gagal ataupun dia kalah ataupun dia tidak boleh buat sesuatu, sebagai guru kita tak boleh marah. Macam mana cara untuk meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak yang gagal, kalah, tak boleh buat ni? Kita akan cakap, bagus usaha kamu, nanti kita boleh cuba lagi, cuba fahamkan lagi. Okay. Kita bagi tahu, sabar, nanti kita boleh buat lagi. Good job, mungkin awak boleh buat dengan lebih baik lagi, supaya kanak-kanak tu dia tidak down. Dia tidak down, dia akan, oh aku boleh buat lagi, aku akan cuba lagi dengan lebih baik. Itu adalah cara guru memberi pujian dan galakan. Seterusnya, mengajar cara mengawal emosi. Sebagai guru juga, mungkin sebelum kita belajar, selepas kita belajar, ataupun mungkin masa pagi, masa kanak-kanak rehat, masa itu juga kita boleh ajar kanak-kanak cara untuk mengawal emosi. Kalau dekat sini dia mention cara untuk mengawal emosi adalah teknik menarik nafas. Tarik nafas, tenangkan diri. Contoh kalau dalam awak sebagai guru masa tu awak dalam mengajar, tapi kanak-kanak ni bising, awak tak boleh nak kawal emosi kanak-kanak semasa dalam kelas tersebut. Jadi dengan cara awak gunakanlah suara awak yang kuat itu, cakap, okay, hari ni kita nak ajar tentang teknik menenangkan diri. Tarik nafas, hembus nafas, tarik nafas, hembus nafas, sehinggalah semua boleh menenangkan diri. Semua kanak-kanak. Jadi sebenarnya bukan 4 ini sahaja strategi guru untuk mengawal emosi kanak-kanak dalam kelas. Ada banyak lagi. Jadi ini adalah 4 lah. Salah satunya strategi dapat membantu kanak-kanak memahami emosi, berinteraksi dengan baik dan membesar dengan seimbang. Ada lagi strategi-strategi yang boleh buat lah. Kalau budak-budak tu tak dapat mengawal emosi, teruk sangat, mungkin menangis, mengganggu orang lain, kita boleh bawa dia ke bilik guru untuk menenangkan dia.
masa tu juga kita boleh bertanya, kenapa awak sedih? Kenapa awak kecewa? Kenapa awak menangis berteriakan seperti ini? Lagi apa lagi? Kita boleh ajar kanak-kanak emosi dalam PDP, proses pengajaran dan pelajaran. Kita buat sandwich emosi. Kita buat main puzzle emosi. Kita tunjukkan flashcard dan sebagainya. Macam-macam lagi strategi guru untuk membantu kanak-kanak faham emosi masing-masing. Okay, seterusnya kita pergi kepada contoh aktiviti pembelajaran untuk membina kecerdasan emosi. Panggil Najwa Shalwani ada. Saya Miss, Okey, Najwa baca. contoh aktiviti pembelajaran untuk membina kecerdasan emosi kanak-kanak. Yang pertama, aktiviti circle time. Kanak-kanak berkongsi perasaan mereka setiap hari. Yang kedua, aktiviti emotion crate. Kanak-kanak pilih emosi yang mereka rasa. Yang ketiga, aktiviti problem solving. Guru memberi situasi dan kanak-kanak cadang penyelesaian. Okey. Dan thank you Najwa. So ini adalah 3 contoh aktiviti pembelajaran untuk membina kecerdasan emosi kanak-kanak. First, aktiviti setempat. Macam saya cakap tadi, sebelum kelas pun kita boleh ajar kanak-kanak. Masa rehat pun kita boleh ajar kanak-kanak tentang emosi. Masa balik pun mungkin kita boleh ajar kanak-kanak tentang emosi. Jadi, kat sini untuk aktiviti setempat ni sebelum mengajar. Kanak-kanak berkongsi perasaan mereka setiap hari. Contoh, sebelum kita nak mengajar, kita buat setempat. Kita tanya siap-siap, bagaimana perasaan kamu hari ini? Mungkin ada yang cakap, saya sedih, ayah saya tak hantar. Saya sedih, semalam kucing saya mati. Saya happy sebab saya masakkan masakan kegemaran saya di rumah. Jadi masing-masing tidak boleh kongsi perasaan masing-masing. Bila ada yang sedih, ada yang kecewa, mungkin guru boleh konfirmkan dengan memujuk mereka. Bagi kata-kata yang baik supaya bila dia masuk semasa proses pelajaran untuk hari pertama pada pagi ini, dia masuk dengan perasaan yang positif. Sebab apa? Sebab dia dah keluar dah ni perasaan dia semasa circle time ni. Dia dah kongsi dah dengan guru. Jadi dia dah rasa comfort, dia dah rasa selesa. Bila dia masuk pembelajaran yang pertama, dia akan menunjukkan perasaan yang positif. Okay, seterusnya aktiviti emotion chart. Aktiviti emotion chart ni di mana sebagai guru kita buatlah syaratan emosi ini. Mungkin sebelum dia masuk kelas, kita suruh dia sentuh. Kat mana emosi dia sedang berlaku sekarang. Adakah dia takut sebab takut yang dulu, adakah dia tenang, mungkin dia marah sebab kawan yang marah. Jadi dekat carta emosi ni juga sebagai guru kita dapat memahami emosi kanak-kanak. Jadi kanak-kanak sendiri pun boleh pilihlah emosi yang mereka rasa supaya dia tahu sebenarnya emosi ni perlu diluahkan dan diam semata-mata. Seterusnya yang ketiga, aktiviti problem solving. Aktiviti problem solving ni bila guru dah tahu kanak-kanak beremosi seperti ini, kanak-kanak beremosi seperti itu, mestilah ada problem solving di mana guru beri situasi dan kanak-kanak cadang penyelesaian. Aktiviti problem solving ni pun lebih membantu kanak-kanak untuk faham perasaan diri dan faham perasaan orang lain. Kalau kita tengok contoh di sini, situasi Ali ingin bermain kereta, tetapi kawan juga ingin bermain kereta yang sama. Apa yang kamu perlu buat? Kita minta kanak-kanak itu fikir sendiri supaya dia alami apa yang berlaku sebenarnya, apa cara untuk ekspres emosi, apa cara untuk sabar, cara untuk bergiliran dan sebagainya. Kalau tengok kanak-kanak ni, kita boleh bermain bergili-gili. Kanak-kanak ni dia cakap kita boleh bermain sama-sama. Yang ketiga, kita boleh pilih kereta lain. Bila dia menyatakan perasaan dia sendiri, sebenarnya dia sedang belajar emosi. Bila adanya aktiviti berkumpulan, kita tahu 3
Jika kanak-kanak ini boleh beremosi dengan baik ketika bermain berkumpulan. Jadi sebenarnya aktiviti ini membantu kanak-kanak mengenal, memahami dan mengawal emosi sendiri dan juga emosi orang lain. Satu lagi, bila dia dah faham emosi, dia boleh express emosi dia sendiri, sebenarnya dia boleh membuat keputusan yang baik dalam kehidupan seharian. Okey, dan untuk topik 3 ni sikit sahaja berkenaan kecerdasan emosi. Kalau kita tengok sebenarnya kecerdasan emosi ni mudah sahaja cara untuk kita mengolahkan apa sebenarnya definisi kecerdasan emosi, iaitu memahami dan mengawal emosi serta membina hubungan sosial yang baik. Yang kedua, kanak-kanak yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi lebih mudah menyesuaikan diri, berinteraksi dengan orang lain dan berjaya dalam pembelajaran. Okay. Emosi yang positif, kanak-kanak yang beremosi positif bolehlah menyesuaikan diri, berinteraksi dan berjaya dalam pembelajaran. Kalau kanak-kanak yang beremosi negatif, dia menunjukkan emosi yang tidak baik, mestilah sebaliknya. Okay, guru memainkan peranan penting dalam membentuk kecerdasan emosi melalui aktiviti pembelajaran yang sesuai dan persekitaran yang menyokong. Sebagai guru adalah orang yang pertama. Orang kata bukan orang pertama lah. Sebenarnya orang pertama adalah ibu dan bapa. Tapi belum tentu anak-anak ni dia faham emosi daripada ibu bapa. Sebab limit masa dia bersama ibu bapa kalau yang bekerja mungkin sekejap sahaja. Jadi sebagai guru, kita sebenarnya orang penting juga bersama kanak-kanak. Jadi kita ajarlah kanak-kanak cara beremosi dengan baik. Okay, so kecerdasan emosi membantu kanak-kanak membesar menjadi individu yang seimbang dari segi emosi, sosial dan intelek. Itu sahaja untuk topik 3. Ada lagi ke semua orang ni? Ada Miss, ada. Okay. So kalau ada, saya nak tanya soalan. Boleh? Boleh Miss, boleh. Okay. So, apa saya pilih? Okay. So, tak nama dulu. AB ni ada. Tadi AB ni tak ada tak hadiran saya. AB Patricia. Tadi saya cek attendance awak tak ada tau. No reaction at all, AB Patricia. Dia ada. I assume dia masuk tapi dia ada. Okay. Siapa saya nak panggil? Amira Syafiqah. Nur Amira Syafiqah ada. Ada? Amira, cuba cakap sekali lagi. Nur Amira Syafiqah. Tak dengar suara awak. Tapi awak bercakap. Yang lain dengar tak suara dia? Tak. Mic dia problem kot sebab dekat saya mic dia open tapi tak dengar suara. Tak ada. Arisa dan Nur Arisa. Ada. Okey Arisa, saya nak tanya soalan. Soalannya mudah-mudah je sebenarnya. Boleh bagikan saya 3 komponen kecerdasan emosi. Tadi yang kita belajar ada 5 kecerdasan emosi. Saya nak 3 sahaja. Yang awak ingat. Jadi kita ada 5. Self-regulation,
kesedaran diri, Betul. Okey. kawalan emosi, Okey. Kawalan diri lagi. kemahiran sosial, Okey. Thank you. medical risk, Alright. Kita pergi kepada Putri Damia. Putri Damia. Ya, Miss. Okey, Putri Damia. Berikan saya. Okey, apa kecerdasan pelbagai yang dinyatakan oleh Howard Gardner berkaitan dengan emosi? Yang kecerdasan matematik tu kan, Miss? Dia ada 11. Apa yang berkaitan dengan emosi? Yang mana yang berkaitan emosi? Kecerdasan intrapersonal. Okey. Lagi? Ini punya soalan ni. Mampu dipanggil. Kecerdasan naturalis. Tak. Tadi senang. Saya bagi 2 je tadi. Apa 2 tersebut? Intrapersonal betul. Satu lagi. Alisha Sofia. Kalau kecerdasan interpersonal betul ke, Miss? Okey, betul. Kita ada 2. Thank you, Putri Damia. Terima kasih. Kita ada 2 kecerdasan interpersonal dan intrapersonal yang berkait dengan kecerdasan emosi kanak-kanak. Alisha Sofia ada? Alisha? Ya, awak ada kelas 2 apa? Awak ada kelas 2 apa korang? sekarang Miss. Ada kelas ke 10? Miss Aisyah. Oh, okey. Tak apalah, nanti saya tanya next class pada pukul 10 lebih dah. Okey, itu sahaja pada hari ini. Terima kasih kerana beri bersama yang baik. Wan Aisyah kan? Saya beritahu dia. Bye Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Thank you, Miss. Miss, terima kasih. Terima kasih, Maafkan Miss. kawan-kawan saya sebab Terima kasih, Miss. Miss. Terima kasih, Miss. Bye, Miss. Thank you, Miss.